Ya, kita datang apa tu kompleks bukan sekejap. Lama tak main kompleks bukan ni. Oh, dah siap dah kita yang muda. Apa tu? Tempat lobo ni. Lombor. Lama ni, siap dah. Hari tu dia renovate semua, buat tempat tu tutup ni. Oh, sini bekas. Hari ni redup je. Cuaca hari ni redup. Sekarang pukul berapa ni? Tak nampak dah. 8 lebih, 8.30. Redup je cuaca. Ramai. Kalau hari ni hari Sabtu ni ramai dah. Kawan dah. Pusing tasik ni. Lama berapa bulan dah tak datang sini. Oh, dah ada ni. Tempat ni. Tak siap lagi ni. Tempat mainan kanak-kanak ni. Tempat permainan. Taman kanak-kanak tu. Dia tak bawa pagar sini. Ramai orang. Taman Tasik. Kompleks sukan Kota Kinabalu. Pergi sana. Tu. Lepas hujan, semalam hujan lah. Tu nampak sejuk sikit kalau tak panas. Kompleks sukan tu ada ni lagi. Ada lama dah. Oh, ada orang larian apa dia orang ni. Ni budak-budak latihan sukan ni. Ada burung. Ada ikan ke? Pusing boleh serang, okey lah. Lagi ada lah. Tak, ya, tak ada orang. Masuk je. Mana pusing? Aduh, apa ni? Pergi cepat. Pas sikit. Pasal laju-laju. Kita apa tu? Ikut kawan harus. Orang ikut sana kita ikut sini. Ui, pokok tangkap. Mereka. Dia datang walking, datang cuci mata. Bukan cuci mata, sakit mata. Mari tengok, aduh. Sakit mata. Aduh. Oh, ni ada tempat baru ni. Banyak dia dah buat tempat-tempat baru ni. Tu ada rosak-rosak ni kan. Tu. Jadi kat atlet ni. Lari. Kita masuk jalan sini, kita pergi sana. Di sana. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Pusing-pusing nampak stepek. Pusing-pusing nampak seketul. Pusing-pusing. Abang ambil video muka ke pemandangan? Dia dah masalah pemandangan depan terlalu sangat. Aduh. Ni warning. Ada buaya. Hati-hati ya. Hari tu pernah ada buaya sini. Dalam ni. Bau busuk ni. Kentut lah. Haru.
Ya, hari ini 16 Mei 2026. 16 Mei adalah Hari Guru. Happy Teachers Day buat Cikgu Nur Fatilah di sana dan juga guru-guru lain. Yang pada hari Sabtu. Kalau kat sekolah ni, grind-grind lah sambutan ni. Jadi hari sini lah dia sambut kan. Kalau sekolah macam ni, pergi Kelantan sampai esok lah. Ahad ni, Ahad sekolah. Jadi negeri lain sambut hari Senin lah. 18 bulan. Oh, panas sudah ni. Pukul berapa ni? 8.30 apa dah? Berapa lah kita ni? Kita dah 617 step. Cukup sampai ke 1000 step ni. InsyaAllah sampai 1000 step. Okey. 954 step sudah. Oh, panas. Jadi, begini je. Nanti kita snap. Ni tempat apa? Orang main apa ni? Okey, dia panggil ni. Main kat dinding wall climbing. Wall climbing sini. Sini ada apa tu? Main apa tu sini? Main skateboard boleh sini. Main basket boleh. Keluar ke sini pula. Keluar ke sini lah. Ni sini ke. Sana tu ada function apa. Car benda kereta benda dah. Ke sini dah. Okey. 1071. 1071 step sudah. Okeylah, cukup dah. Sudah 1000 step. Okeylah. Oh. Nanti kita sambung sampai sana dekat Lombok tadi. Berapa step sampai sana. Oh, hari ni ada ni. Kereta-kereta ni. Wah, banyak kereta-kereta ni. 4x4 punya ni. Ram. Oh. Ada tu. Ada jualan dah. Pagi-pagi berjualan. Anak Ipang. Sana mana dia? Mana? Mana dia? Pakai mana dah? Okey. Oh, panas dah ni. Mana nak jantan ni? Dia gimana pula? Dia main passing mana pula ni? Amat Ipan ni. Oh, posisi sini je. Kau parking di berok pula kau. Mana? Ada. Okey, 1484. Okeylah. Boleh tu. Kita stop lah. Okey, cukuplah tu. Sebenarnya kalau ikut 1,500, 600 gitu. Sebab tadi saya ada stop sekejap di toilet, lepas tu sambung balik. Tadi dah jalan lah, berkurang sikit dalam 200 km ni. Okeylah. Saya nak jantan mana, pergi berak ke mana? Mana ya? Berak mana? Kita dah pula. Pagi kita.